Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih dan salam Malaysia Madani. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Afinis bin Azri, berumur 12 tahun dari Sekolah Kebangsaan Wan Ibrahim, Kuala Lipis, Pahang. Kod sekolah saya ialah CBA 3019. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Awal bismillah, mulanya kata, salam mesra pembuka bicara. Pada hari ini, saya ingin kongsikan novel bertajuk Pulau Reni Ungu, ditulis oleh Siti Zainun Ismail, yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Novel ini mempunyai 199 muka surat dan 24 bab. Pulau Reni Ungu adalah sebuah novel atau karya fiksyen yang menggabungkan elemen pengembaraan, misteri dan fantasi. Ceritanya berkisar pada sebuah pulau terpencil yang dikenali sebagai Pulau Reni Ungu. Pulau ini memiliki keunikan kerana tanaman dan bunga-bunga yang tumbuh di sana berwarna ungu, yang juga memberikan atmosfera misteri dan magis. Pulau Reni Ungu, sebuah novel pencarian cinta Zaidah dalam perjuangannya dan pengembaraannya di atas kapal bertemu cinta dengan Henry, yang kemudian bertukar menjadi nama Hairul. Bahasa Siti Zainun indah, membuai dan membuat emosi remaja. Sewaktu itu turut bergelora dan mahu mengembara. Selama pengembaraan mereka mulai menyedari bahawa Pulau Reni Ungu menyimpan rahsia-rahsia besar, termasuk kekuatan alam yang tidak dapat dijelaskan secara logik. Mereka juga harus menghadapi berbagai tantangan, baik dari alam maupun makhluk-makhluk yang mendiami pulau tersebut, yang berhubungan dengan mitos dan cerita kuno. Pulau itu memberi ruang bagi Zaidah untuk merenung dan memahami perjalanan hidupnya serta memperbaiki hubungan dengan dirinya sendiri. Ia menjadi tempat di mana Zaidah cuba mencari ketenangan dan jawapan bagi banyak soalan yang timbul dalam hidupnya. Selain itu, Zaidah juga bergelut dengan perasaan kesepian dan kehilangan. Tetapi dia belajar untuk berdamai dengan keadaan ini dan terus maju ke hadapan. Pengalaman-pengalaman ini mempengaruhi cara dia melihat dunia, membuat keputusan penting dalam hidupnya. Secara keseluruhan, Zaidah berkembang dari seorang yang mencari kepastian dan jawapan kepada seorang yang lebih menerima ketidakpastian dan berani menghadapi apa jua cabaran yang datang. Dalam proses ini, dia menemui kebijaksanaan yang lebih dalam tentang hidup. Dan apa yang penting, Zaidah digambarkan sebagai seorang wanita yang kuat dan tabah, terutama apabila berlaku perpisahannya dengan Hairul. Zaidah akhirnya berkahwin dengan seorang lelaki bernama Saiful. Saiful adalah seorang lelaki yang lebih memahami dirinya dan keperluan emosionalnya. Berbeza dengan hubungan Zaidah dan Hairul yang penuh dengan konflik, Saiful hadir dalam hidup Zaidah dengan cara yang lebih tenang dan stabil. Novel Pulau Reni Ungu berakhir dengan Zaidah berada di tempat yang lebih damai, lebih matang dan lebih bersedia untuk menjalani kehidupan dengan cara yang lebih harmoni. Pengajaran atau iktibar yang boleh kita ambil dalam novel ini ialah: 1. Kita perlu menerima ketidaksempurnaan dalam hubungan serta mencari kebahagiaan dengan perkara yang realistik. 2. Sentiasa menghargai orang yang dekat dengan kita seperti ibu bapa, adik-beradik dan sahabat. 3. Setiap orang tidak pasti mengalami suka duka dalam kehidupan dan kita mestilah tabah menghadapinya. Sekian, terima kasih.